Saya sangat rendah diri untuk bersama dengan adik-adik semua hari ini. Adik-adik semua adalah pelajar yang terpilih, jiwa muda yang bakal menjadi peneraja masa depan negara kita, yang bersedia untuk membuat perubahan. Kamu tahu, bila saya lihat kamu semua, saya melihat masa depan ummah kita, generasi yang bukan saja ingin berjaya, tetapi mengangkat orang lain bersama. Saya selalu beritahu orang bahawa kejayaan bukan sekadar apa yang kita capai, tetapi apa yang kita beri kembali. Semasa saya membesar, ibu bapa saya selalu mengajar bahawa kekayaan sebenar datang daripada berbakti kepada orang lain. Kita ada tanggungjawab untuk membantu mereka yang tidak mampu mengangkat diri mereka sendiri. Betul kan? Kejayaan itu sesuatu yang indah. Tetapi dalam Islam, kejayaan bukan hanya diukur dengan kekayaan atau kemasyhuran. Kejayaan sejati adalah tentang memberi kembali, tentang giving back, tentang mengangkat mereka di sekeliling kita. Al-Quran sering mengingatkan kita untuk menjaga orang miskin, mereka yang memerlukan dan anak-anak yatim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, "Bukanlah kebajikan itu hanya dengan mengharapkan wajah kamu ke arah timur atau barat. Tetapi kebajikan yang sebenar adalah orang yang beriman kepada Allah, memberikan hartanya walaupun dicintainya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan musafir." Memberi walaupun ianya dirasakan seperti pengorbanan adalah satu bentuk kebajikan yang sebenar. Sekarang, ada yang anggap kebajikan adalah setakat menderma wang. Tetapi apa yang kita lakukan bersama di komuniti kami adalah tentang lebih daripada itu. Ia mengenai membina jambatan, menyebarkan harapan, menunjukkan kepada orang bahawa mereka itu penting. Dan percayalah, apabila anda memberi seperti itu, Allah akan membalas dengan cara yang tidak terjangka. Salah satu perkara paling berkuasa yang kita boleh lakukan sebagai umat Islam adalah memberi tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Apabila saya berada di sebuah kamp di sempadan Palestin baru-baru ini, bertemu dengan kanak-kanak malang yang indah itu, mereka mengajar saya bahawa kekayaan sebenar bukan tentang benda material. Ia tentang cinta, tentang komuniti, tentang mengetahui bahawa kita adalah sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Kita semua sangat bertuah kerana mempunyai peluang untuk mengubah hidup orang lain. Dan saya percaya bahawa setiap seorang daripada kita ada sesuatu yang boleh diberi. Walaupun kita mungkin tak ada wang, tak ada masa, tapi ada kebaikan dan ada doa. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Bayangkan jika setiap seorang daripada kita berusaha hidup dengan prinsip itu. Alangkah indahnya dunia ini. Dunia ini dengan segala keindahan dan cabarannya bersifat sementara. Tetapi kesan yang kita tinggalkan, sedekah kita, kebaikan kita untuk membantu semua orang lain, itu yang kekal abadi. Dalam surah Ad-Duha, Allah berjanji bahawa dia tidak akan meninggalkan mereka yang membantu orang lain sebagaimana dia tidak meninggalkan kita. Jadi adik-adik, tanyakan pada diri, bagaimana kita akan meninggalkan jejak kita nanti? Bagaimana kita akan mengambil nikmat yang Allah berikan dan menggunakannya untuk mengangkat orang lain? Kerana kekayaan sebenar, kejayaan sebenar terletak daripada apa yang kita beri, bukan pada apa yang kita simpan. Mulakan kecil-kecilan. Sumbangkan beberapa ringgit, menjadi sukarelawan, kongsi cerita kami di Lemina Shares di media sosial. Kita tak perlu memiliki banyak. Kita hanya perlu ambil berat dengan mendalam. Dan ingatlah, kebaikan yang terkecil boleh memberi impak yang terbesar. Kita sedang membina sesuatu yang indah bersama.
ingatlah sentiasa memberi. Okey? Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Ya Allah, Cik Aminah, terima kasih sangat-sangat. Thank you so much. Boleh tak kita nak makan pari dengan student? Boleh, apa tak boleh? Jom semua. Let's Mana go. Ainul? Cepat. Cik Aminah sibuk ni. Okey je. Okey. 1, 2, 3. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Oh, okey. Awas. Sayang. Alah. Terima kasih semua. Okey, harap bolehlah memberi manfaat ya. InsyaAllah. Ini tolong kemas-kemas lepas ni. Nanti nak sambung kelas kan? Assalamualaikum. Ingat sentiasa memberi. Okey? Masya Allah. Terima kasih lagi sekali tahu Cik Aminah. Saya percaya student-student tu semua mesti sangat bersemangat dengan kata-kata nasihat dari Cik Aminah tahu. InsyaAllah. Mudah-mudahan bolehlah suntik semangat sedikit pada orang ni kan. Itu pun kira give back juga. Betul. Masya Allah. Itu dia. Kakak saya. Boleh tak? Kak? Selesai? Alhamdulillah. Terima kasih tahu for your time. Thank you so much. Thank you. Thank you for having us. Tapi kita kena gerak dah. Malam ni ada acara. Oh, ya ke? Boleh tak saya nak minta satu selfie? Boleh. Jom. Okay. 1, 2, 3. Okay, thank you. Puan Talha, yang pasal token. Don't worry. Kita akan terus transfer. Account number dekat invoice kan? Betul. Okay. Thank you so much. Okay, jumpa lagi. Asyik. Thank you again. Stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom, Kak. Jom. Kak, yang ini kita kena tukar. Kena beli baru. Signal tadi tak dengar. Itulah, tadi Aminah diam je. Akak kena ulang 2-3 kali. Yelah tu. Tapi nasib baik dengar balik. Paniklah juga. Nak lutut. Tak apa, nanti kita beli baru. Okey. Tapi kita balik rumah dulu tau. Pakai baju. Okey. Jom. Tadi comel kat budak-budak tu. Ya. Salam. Bermulanya rasa cinta pandang pertama, semua sempurna hakikatnya, indah kabar dari rupa. Akhirnya kau jatuh ke tanah juga. Ku terpedaya, janji indah dan manis bicara. Tak lagi ku ragu. Jemu dengan permainanmu. Ku sangka cinta rupanya hanya bermain masa. Tak lagi ku tunggu. Ku tahu kau sebenarnya sang penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua tetamu VIP yang hadir malam ini. Terima kasih kerana bersama kami, para penyumbang, rakan strategik, sukarelawan dan setiap insan yang percaya bahawa kebaikan mampu mengubah kehidupan. Malam ini kita berhimpun untuk menghormati dua individu yang sepanjang tahun lalu telah berdiri teguh sebagai tokoh filantropi. Atas kejayaan, dedikasi dan sumbangan mereka dalam mengangkat komuniti yang memerlukan.
lebih 200,000 penerima bantuan, 17 projek komuniti, 80 pembina balik dan ratusan sukarelawan pendidik ini menjejak mereka. Mereka adalah harapan kerja amal era kita. Puan-puan dan puan-puan, dengan penuh bangga, saya ingin menjemput dua figuran luar biasa ini. Penerima Ikon Muslimah Muda 2025, penghasas Lady Nashat, Laila dan Aminah untuk tampil menerima anugerah dari Puan Aisyah Wong, penaung My Wanita Kuala Lumpur. Thank you so much. Thank you. So much. Well done. Thank you. Speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama kali, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Anugerah ini bukan untuk kami semata-mata, tetapi juga untuk semua sukarelawan dan followers kami yang tak henti-henti menyokong kami dari mula. Sebenarnya kami ni mula daripada kampung. Kami tak ada apa-apa. Tak ada pejabat, tak ada duit, tapi kami ada impian yang besar. Di samping itu, saya ingin menggunakan peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kakak saya, Laila. She always tell me to never give up. Kami akan cuba sedaya upaya untuk terus membantu semua yang tidak ada suara. And last but not least, you don't have to be perfect to be different. You just have to start. Terima kasih sekali lagi untuk ini. Alhamdulillah. Thank you so much. Ladies, I want to introduce you to some of our biggest sponsors. Excuse me. Oops, sorry. It's okay. Datin Nora, kenalkan Laila, Aminah, ikon kami. Hai Laila, Aina, Tania, Lela dan Aminah. Family saya follow semua kerja-kerja NGO you guys. Especially anak saya. Big fan nombor 1 you all. Thank you so much, Datin. Nanti boleh suruh anak Datin DM saya. Mana tahu boleh join team Lemina Shares? Yes. InsyaAllah. Why not? Thank you, Datin. Satu lagi, your speech tadi sangat menyentuh hati. You memang pandai ambil hati semua para hadirin yang hadir hari ini. Thank you. Itu sebab mereka ikon kami, Datin. Yeah. Keep it up, ya? Okay, Thank you so much for coming. sure. Okay, enjoy the evening. You too. Ladies, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. the next is Jimmy. Big investor. Datuk Jimmy, good evening. Aisha, how are you? Thank you for coming. Kenalkan ikon kita, Laila and Aminah. This is Datuk Jimmy. He's my biggest contributor. Tiap-tiap tahun dia akan donate at least 1 juta untuk amal My Wanita. Ya. Alhamdulillah. Tanya, if you guys need anything, boleh just let me know. Anytime. Oh, for sure, Datuk. Thank you so much. Alhamdulillah. Thank you, Datuk. I'm sure Datuk pun dah tolong ramai orang. Tak sebanyak Lena Shares. Congrats. By the way, I ada yayasan cahaya. Maybe kita boleh try to explore to collab. Yeah. Yeah. Why not, Datuk? We would love that. Yeah. Great. Nanti saya paskan kontak mereka, ya. Sure. Enjoy the evening. Thank you again for coming. Thank you for having me. My pleasure. Good evening. Nice to meet you. Nice meeting you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ni, saya nak introduce seorang sangat special to you ladies. If you play your cards right, Lemina Shares will dapat berjuta
untuk menolong semua manusia. Siapa tu Puan Aisyah? Tadi dia ada. Dia pemalu orangnya. He's quite handsome. Itu dia. Nama dia Rashid. Dia baru je jual company tech dia. He's now worth millions. Dan dia suka sangat dengan kerja Amal. A young philanthropist. Yeah. Want to meet him? Yes. Cik Rashid, good evening. Good Thank you for coming. Thank you. Kenalkan, akun kami Laila and Amina. Cik Rashid. Nice to meet you. Nice to meet you too. Tahniah untuk malam ni. Thank you, Encik Rashid. Kita pun tak expect boleh dapat anugerah macam ni. Saya dah dengar intro tadi. Impressive numbers. Alhamdulillah. Kami hanya cuba untuk membantu sebanyak mungkin. Yang lain tu semua Allah pemudahkan. Niat tu yang penting. Hmm. Dan tanggungjawab yang korang pikul ni tanggungjawab yang besar. Korang ni adalah jiwa yang terpilih. Yes. Excuse me for a moment. Enjoy the evening, ladies. Entertain him. Ada tetamu yang lain saya kena jumpa. Excuse me. Yes. So, Encik Rashid, tak pernah pun nampak Encik Rashid dekat event mana-mana sebelum ni? Saya baru berjinak-jinak. Sebab sebelum ni belum ada kemampuan lagi. Nak mantu tak semestinya perlukan duit. Keinginan pun dah cukup bagus. Tapi, yalah, bila ada duit tu, Alhamdulillah lagi senang. Kan, Bina? Betul. Kita pun dulu start kecil-kecil je. Tapi sekarang, Alhamdulillah tak sangka ada ramai followers. Alhamdulillah. Itulah ramai yang support kita kan? Encik Rashid sekarang support campaign apa? Saya masih lagi mencari yang sesuai. Sebab ialah sekarang ni kita kena lebih berhati-hati kan. Dah terlalu banyak orang yang menunggang agama. Dan kalau boleh saya nak cari yang syariah compliant. I see. Faham? Yelah zaman digital sekarang ni memang senang nak tipu orang. Dan sebab tu saya minta Puan Aisyah untuk tolong saya recommendkan dengan anyone yang ada good profile. Sebab saya pantang kalau orang gunakan agama untuk kepentingan diri sendiri. Betul? Bila kenal Puan Aisyah? Husband dia, Tuan Haji Daud, salah seorang daripada klien saya. I see. Puan Aisyah tu dah macam mentor untuk kami. A very good mentor. Yes. By the way, Encik Rashid, what business are you in? Ada few. Sana sikit, sini sikit. Berhasil orangnya. Actually, I memang berminat untuk bekerjasama dengan Lemina Shares dan ni kat saya. Kalau boleh kita jumpa dekat office saya secepat mungkin untuk bincang, boleh? Yeah, of course. Nanti kita jumpa dekat office Encik Rashid soon, insyaAllah. InsyaAllah. Nice to meet you guys. Oh, nice to meet you too. Assalamualaikum. Sekejap. Sorry. Boleh saya ambil gambar bertiga? Okay, boleh. Alright. Ready? 1, 2. Okay. Terima kasih. Thank you. Alright, congratulations. Have a good evening. Thank you. Thank you. Kakak nak set appointment dengan dia ASAP ke? Akak nak dengar dulu apa plan dia. Mana Cik Rashid? Baru je gerak. Everything okay? All good? Yes, perfect. Fantastic. Now, diorang ni semua tunggu nak ambil gambar dengan ikon-ikon yang jelit tadi. Shall we? Yes. Don't forget that. Oh, yeah. Jom.
jemput erti boleh? Katanya boleh elak kanser. Terima kasih. Sama. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah sekali lagi for the award and you guys punya achievement. Saya dah lama ikut kerja-kerja Encik Aminah dan Encik Laila and I'm a big fan of you guys. Alhamdulillah Encik Rashid, kami cuba buat apa yang kami mampu. Semuanya datang dari Allah. And sebab ada orang-orang macam Encik Rashid jugalah, kami dapat teruskan kerja-kerja kami. Dan sebab tu saya panggil Encik Aminah, Encik Laila datang office saya hari ni. Oh, maksudnya? Alhamdulillah, saya diberi sedikit rezeki daripada Allah. Saya baru saja jual company tax saya hujung tahun lepas. Allah dah bagi lebih daripada saya sangka. Oh, adalah tu kebaikan yang Encik Rashid buat sebelum ni. Tapi kalau jual tech company ni mesti jutaan ringgit kan? 400 juta. Masya Allah. Wow. Jadi sekarang ni adalah giliran saya untuk give back. Saya bukan dibesarkan dalam keluarga yang senang. Mak ayah saya kerja kilang dekat Penang. Tapi masa umur saya 19, saya berjaya bina app pertama saya. Dan daripada app tu Allah bagi lebih daripada cukup. Masya Allah Encik Rashid. Niat yang Encik Rashid ada ni memang sangat jarang. Ramai yang bila dapat kekayaan selalunya cepat lupa. Itu yang paling saya takutkan. Saya takut saya jadi manusia yang lupa. Dan Allah pasti nak saya tolong orang dengan apa yang dia dah bagi dekat saya kan. Lagipun duit tu dah tak ada guna kalau kita mati. Betul tu. Tak semua boleh faham yang itu. Niat yang Encik Rashid ada ni sangat indah. Saya harap Lemina Shares dapat bantu niat baik saya. Tapi sebelum kita bekerjasama, saya perlukan beberapa dokumen Lemina Shares. Biasalah untuk formalities. Faham? Yelah, zaman sekarang ni banyak yang gunakan label agama. Tapi saya yakin dengan Lemina Shares. Yelah, kami memang expected pun. Businessman macam Encik Rashid ni mesti teliti orangnya. Bagi kami masa sikit untuk sediakan semua dokumen. Just text me your list. Nanti kami akan sediakan sekali gambar kerja kempen sebelum ni. Bagus. Very detailed. Bila kerja amanah ni, kita tak boleh buat main-main. Terutama sekali bila duit tu duit sedekah. Kami memang ambil serius. Dah banyak organisasi yang besar dekat luar sana pun tak macam ni. Patutlah orang percaya you guys. Alhamdulillah, kami memang bergerak dan bekerja dengan penyumbang kami macam sebuah keluarga. I guess that's why mereka percayakan kami. Kan bagus kalau semua influencer muda macam ni. Ini tak semua sibuk dengan gaya hidup. Kami tak jual krim ke Encik Rashid. Kami cuba jual keikhlasan. Dan kalau kami promosikan pun apa-apa produk, mesti kami pun guna. Betul tak? And kalau kami tak guna pun kami akan sumbangkan dekat mana-mana badan amal. Ramai tim korang. Kami berdua yang uruskan kempen, tapi kami ada staff yang kami trust, kebanyakannya wanita. Selalunya kami akan vet dulu background diorang. Oh, by the way, Cik Rashid, boleh saya tanya kenapa Cik Rashid pilih Lemina Shares? Macam saya cakap tadi, saya cuma nak give back. Banyak inisiatif yang saya tengok tapi semua macam scam. Lemina Share pula saya tengok korang very aktif dan follow korang bukan setakat like tapi diorang turun untuk bantu sekali. Which is saya rasa benda tu rare. Alhamdulillah, followers kami memang sangat supportive. Tapi biasalah ada je kempen kami yang tak perfect. Tapi insyaAllah, kempen kami bukan kempen tipu. InsyaAllah. Kita akan mulakan kerjasama kita selepas you guys dah send and submit a few dokumen yang saya perlukan. Nanti saya WhatsApp. Okay. Okay. Terima kasih untuk hari ini dan sudi berkongsi ilmu dengan saya. Alhamdulillah, kami pun rasa sangat beruntung dapat bekerja dengan Cik Rashid. Let's keep in touch. Saya tak sabar nak tengok berapa banyak live yang kita boleh tolong. Semoga niat Encik Rashid dipermudahkan insyaAllah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. InsyaAllah, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
So macam mana Kak? Dia nampak macam bersungguh je. Boleh ke? Orang dah serah diri, Aminah. Kita terima je lah dengan hati yang terbuka. Cik Laila, Cik Aminah, saya terus terang je. Kami dah tak ada tempat lain nak dituju. Satu keluarga, mak ayah mereka kemalangan, langgar lari minggu lepas. Si ayahnya meninggal serta-merta. Ibunya pula masih lagi di ICU. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesiannya, Cik. Doktor kata ibunya tu kalau tak jalani pembedahan tulang belakang dalam masa 48 jam, dia akan lumpuh seumur hidup. Anak-anaknya masih kecil lagi. Yang sulung tu baru darjah 2. Berapa jumlah yang diperlukan? 450,000. Untuk kos pembedahan dan pendidikan anak-anaknya. Diorang tak ada keluarga lain yang boleh tolong. InsyaAllah, kita boleh tolong. Tapi kena gerak cepat. Betul. Petang ni juga saya akan mulakan kempen. Allahu, betul ke ni? InsyaAllah. Kami akan cuba yang terbaik. Tapi Encik Amir kena tanda tangan bagi kebenaran kepada Lamina Shares untuk kumpul dana bagi pihak keluarga. Baik, saya sanggup tanda tangan apa saja asalkan bantuan tu sampai pada mereka. Alhamdulillah. Kejap ya. Baik. Ni dan Cik. Baik, terima kasih. Kejap. Baik. Ni dia. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Cik. Nah, Kak. Ramai sebenarnya yang recommend Lamina Shares ni pada saya. Amanah ni memang berat, Cik. Tapi Alhamdulillah kami diberikan kepercayaan. Alhamdulillah. Saya tak tahu macam mana nak balas budi baik dan pertolongan cik berdua ni. Tak apa, tak payah susah-susah. Kami cuma nak Encik doakan je. InsyaAllah dipermudahkan. InsyaAllah. Saya doakan semoga Cik Laila, Cik Aminah akan terus hidup dalam keberkatan dan kerahmatan Allah atas jasa-jasa selama ni. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, terima kasih Encik Amir. Nanti Encik Amir boleh cek social media kita untuk update pasal kempen ni. Baik, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya minta diri dululah ya.
Cik Laila, Cik Aminah, saya nak terima kasih sekali lagi. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kerana banyak membantu. Sama-sama. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. InsyaAllah. Tim, sini semua. Dua je? Yelah, Kan lain? kan akak dah buang semalam. Really? Ya. Staf kelima kena buang tahun ni, Kak. Okay, fine. Alright, team. Listen up. Kita ada kempen urgent. So, kita kena kumpul 450,000 dalam masa 2 hari. Jadi, jangan buang masa. Terus, prepare IG live untuk tarik followers. And one more thing, please think of a caption and hashtag. Okay? Ya. Kita nak guna template kempen Palestin hari tu ke? No. Kita guna kempen OKU bulan lepas lah. Ambil skrip, Tinggal tukar nama dengan cerita je. Lah, tak payahlah skrip tu. Benda sama je, Kak. Mula-mula buat muka sedih sikit. Lepas tu, try keluarkan air mata. Lepas tu, ajak semua orang tolong. Settle. Bayangkan, anak-anak kecil ni masih tak tahu apa itu erti kehilangan. Tapi dalam masa 2 hari saja, mereka mungkin kehilangan kasih sayang seorang ibu. Jadi marilah kita semua sama-sama memberikan sumbangan. Sumbangan yang kecil pun tak apa. Tapi yang memberi makna yang sangat besar kepada anak-anak kecil ini. Sebuah kehidupan dan sebuah masa depan yang baru. Macam ni boleh, bos? Okay. Make sure semua influencer A-list kita repost dalam masa sejam. And please tulis besar-besar, urgent, verified. Okay? Okay, alright. Thank you. Jadi kalau kalian ingin memberikan sumbangan, senang saja. Boleh lihat profil kami, ada link di situ. Anda boleh klik link tersebut dan ia akan membawa anda terus ke lamangan sumbangan rasmi. Okey? Ingat, sumbangan kecil pun akan membantu anak-anak kecil ini untuk meneruskan hidup mereka dengan ibu yang tercinta. Jangan lupa share post kami di Limina Shares. Semoga Allah memberkati rezeki kalian dan meneruskan berkat amal jariah kalian. InsyaAllah. Itu saja dari kami di Limina Shares. Assalamualaikum. Kau datang dengan 1000 alasan mengharapkan. Ku percaya hakikatnya ku lebih dari kau sangka. Akhirnya Baru sejam dah 18,000 masuk. Banyak ni. cinta rupanya hanya bermain rasa. Tak lagi ku tunggu. Ku tahu Like, kau sebenarnya sang penipu. like. Oh, baiknya Limina Shares. Mestilah baik. Oh, nangis. Oh. Kesian, kesian. Oh, nangis lagi. Banyak lagi. Oh, kena tolong budak-budak tu. Betul. Like. Kesian. Keluarga ni baru nak start. Okay, yes. Oh, nangis. Dekat comment section ni dah banyak dah nangis. Lepas tu, tengah trending hashtag selamatkan Ibu Zah. Kalau projection kita betul, confirm pukul 5 ni dah reach target. Akak nak tukar footage ke? No. Hai mata Aminah tadi terlalu perfect. Tengoklah siapa coach dia. Of course. Sekarang kau apa? Kau kita dah lambat nak pergi interview ke?
Alah, kejap. Mina pergi ambil beg. Okey. Cepat tau. Ni kat sini je. Ingat, kita datang ni bukan nak jual diri, okey? Kita datang ni nak tunjuk siapa pun boleh bantu sesiapa. Kita kena mainkan perasaan orang. Ke main skrip. Janganlah improvise sangat. Focus on the question, Amina. Nanti kalau improvise, tak ke mana tak? Ingat, you're the face of Lemina Shares, okey? Akak ni serius sangat lah. Relax, okay? Kamu tahulah. Cik Laila, Cik Amina, Assalamualaikum. 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 Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi datang. Tak, kita pun nak cakap terima kasih sebab sudi bagi kita platform ni. Oh, by the way, saya nak ucapkan tahniah untuk pencapaian baru award baru-baru ni. Sebab itulah editor kita nak sangat highlight Lemina Shares. Terima kasih bagi ruang. Dengan ruang ni lah kita boleh buka lagi mata orang. Itu lagi penting daripada jumlah followers. Okeylah, kita santai-santai dulu. Jom. Okay, jom. Sila. Okey, soalan biasa-biasa je. Mostly banyak pasal awareness. Asal tak di konteks kita, okey? Oh ya, tadi saya nampak ada post kempen baru. Yes, betul. So kempen ni kita perlukan 2 hari untuk selamatkan sebuah keluarga ni. Yelah kalau tak kesian buat budak tu. Dah lah baru hilang ayah. Oh ni kes accident tu Baguslah you guys tolong. Of course, this is the real issue. Betul tak Kak? Kita tak ambil isu viral-viral ni. Kita rasa yelah kita kenalah tap isu yang serius and also macam saya cakap tadi, kita ada 2 hari je untuk kumpulkan dana. Dan kalau dapat tolong isu ni, lagilah kita puas hati. Yelah, sekarang ni orang lagi suka fokus kat isu popular je. Isu macam ni orang tak nak tolong pula. Betul. Maaflah saya nak tanya sikit. Kalau kempen macam ni, macam mana you guys make sure dana tu betul-betul sampai? Oh, kita ada our internal monitoring system, fully audited. So kalau nak tengok transaction, kita boleh tunjuk. Yes, betul. Sebab itulah orang percaya kat kami, Lemina Shares. Tapi kan sekarang ni kita boleh tengok banyak kes viral yang menggunakan image agama untuk kutip dana. So dalam opinion you guys, sebab you guys pun dikira berimage Muslimah, orang boleh cakap apa saja. Tapi ni soal prinsip. Dan sebab prinsip ni lah kita boleh bantu orang. Yes, and betul. Kita susah nak kawal apa orang kata. Tapi Alhamdulillah, saya dengan kakak dekat Lemina Shares dah 7 tahun. Alhamdulillah dah macam-macam kempen kita buat selama ni. Yelah, orang boleh bagi persepsi. Tapi kita sendiri kena ubah persepsi tu dengan hasil depan mata. Betul. Janji indah manis bicara, tak lagi ku ragu. Kak. Tengok ni. Kita dah trending nombor 3. Lepas tu hashtag dah masuk news portal. Nice. Tapi yang pentingnya, dana tu dah cukup ke belum? Kejap, Mina check. Bos. Dana dah cukup. Bukan tinggal 10% ke? Ada seorang hamba Allah masukkan balance 10% tadi. Cukup 450,000.
Allah, baiknya. Alhamdulillah, kejap. Biar Aminah cek. Kak, betul lah, dah cukup. Cantik. Okey, terus bagi tahu followers yang dana dah cukup, tulis besar-besar terima kasih Malaysia. Buat grafik baru tau. Jangan recycle. Terus upload. Okey. Thank you. So, Kak nak transfer sekarang ke? Yes. Macam biasa? Macam biasalah sayangku. Macam biasa. Cik Laila mana? Cik Laila mana? Ada pun. Cik Laila? Cik Amir? Kenapa ni? Minta maaf ya Cik Laila, saya datang ni mengejut. Tapi ini penting. Bermulanya rasa cinta pandang pertama, semua sempurna hakikatnya, indah kabar dari rupa. Akhirnya kau jatuh ke tanah juga.